Masalah yang sering dialami oleh beginner slingshot ataupun pelastik yang baru-baru, mereka tak tahu di manakah aiming ataupun nak letakkan aiming point tu di mana. Maksudnya mereka hanya tarik dan lepas. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Da'i Fahmi Channel. Pada anda yang baru sampai ke channel saya, jangan lupa subscribe, kerana insyaAllah dengan subscribe anda akan membuatkan saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk anda insyaAllah, terutamanya dalam bidang sukan ataupun apa-apa yang melibatkan lemparan seperti lembing, shepherd sling, balearic sling, ketapel, slingshot dan juga memanah khususnya. Sebab saya sangat-sangat passion dalam sukan-sukan yang melibatkan lemparan ataupun sukan menembak. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share. Moga-moga bermanfaat untuk anda semua. Jadi kita terus kepada video kali ini. Jadi ada sahabat kita yang bertanya, bagaimana untuk kita dapatkan ketepatan ketika mana kita menembak lastik ataupun ketapel, ataupun dalam bahasa Inggeris dia slingshot lah. Kita kena faham di dalam slingshot ni dia ada beberapa jenis, iaitu yang pertama jenis OTT ataupun over the top. Over the top tu bermaksud ketika mana kita shoot, peluru tu akan pergi di atas. Di atas ni, maksudnya dia tak melalui tengah-tengah ni, dia akan melalui di bahagian atas. Jadi itu maksud dia over the top. Ciri yang kedua adalah jenis through the fork ataupun TTF. Jenis yang macam ni, berbeza kan? Nampak tak? Beza tak? Dia berbeza dengan OTT tadi, over the top. Selari dengan nama dia. Through the fork maksud peluru tu ataupun ammo tu akan pergi melalui di antara gap ni, gap atas dan juga gap bawah. Dia akan melalui tengah-tengah. Itu maksud through the fork. Dan kedua-dua jenis fork ni dia mempunyai teknik aiming yang berbeza. Sebab apa berbeza? Sini saya ceritakan. Jadi macam mana kita nak aiming dengan fork OTT ataupun over the top? Masalah yang sering dialami oleh beginner slingshot ataupun pelastik yang baru-baru, mereka tak tahu di manakah aiming ataupun nak letakkan aiming point tu di mana. Maksudnya mereka hanya tarik dan lepas tanpa tahu macam mana kita nak tembak, macam mana kita nak aiming, macam mana kita nak pastikan peluru kita ataupun ammo kita tu tepat pada sasaran. Jadi, kali ini saya tunjuk pada anda sebab benda ni sangat senang. Konsep dia hampir sama seperti memanah. Sebelum kita nak dapatkan ketepatan, kita kena cari dulu anchor point. Sebab tu sama je macam manah. Pemanah pun ada anchor point dia. Jadi kita nak cari anchor point tu kedudukan di mana pos kita ni nak letakkan di pipi kita. Ada yang letak di bibir ni, ada yang letak di bawah dagu, ada yang letak di tulang pipi dan sebagainya. Itulah anchor point kita. Macam mana kita nak cari ini kita kena praktis sendiri. Sebab setiap orang, muka kita ni semua mempunyai ukuran yang berbeza, tak sama. Jadi kita kena cari sendiri dengan kita kena berlatih lah, dengan praktis dan praktis sehingga kita dapat kita punya anchor point. Yang kedua, kat mana kita nak aiming. Selepas anda dapat anchor point, anda kena pastikan anda selarikan bagi 90 degree, tali atas, getah atas dan juga getah bawah. Jadikan dia nampak seperti seolah-olah satu garisan lurus. Selepas anda dah nampak seolah-olah macam satu garisan lurus, kemudian kita letakkan ini di sasaran kita, hujung ni. Kalau nampak dia bagi hujung ni, hujung ini kita letakkan di sasaran. Kemudian bila dah dapat anchor point, kita dah luruskan 90 darjah, 90 degree, dan kita dah letakkan hujung tip ini di sasaran, baru kita lepaskan. Jadi itulah di antara tips-tips bagaimana anda nak dapatkan ketepatan di dalam slingshot ataupun ketapel ni. Untuk mendapatkan ketepatan yang konsisten, jangan lupa untuk istiqamah. InsyaAllah kalau kita teruskan berlatih, insyaAllah ketepatan tu akan datang pada masa yang singkat kalau kita terus istiqamah. Dan paling penting sekali, jangan give up, keep shooting. InsyaAllah. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.